Anak dah selalu sengitkan kepala bila tengok skrin, atau bila dia baca buku, atau mata dia macam lari sikit. Jangan anggap tu normal. Saya akan cerita satu kes dan ini akan mengubah cara anda tengok kes ataupun keadaan macam ni. Masa umur 8 tahun, Zaris, pasien saya ni, dia selalu sengitkan kepala bila dia tengok skrin. Mak dia dah perasan dah. Sampailah mak dia tengok konten saya tentang sengit kepala bila tengok skrin ni dan datang jumpa. Bila saya test, dalam keadaan dia perlu fokus bila tengok dekat, memang mata dia lari keluar. Dan bila dia cuba pakai dua mata, dia akan sengitkan kepala untuk buat mata dia dapat digunakan bersama-sama. Dan ini bukanlah masalah mata yang biasa. Ini masalah tentang fungsi, tentang cara mata tu respon bila tengok yang dekat. Jadi apa yang saya buat? Saya tengok keadaan respon dia masih tak cukup, dan akhirnya saya alter sikit, saya adjust sikit sehinggalah saya letak cermin yang lebih khas untuk merawat keadaan ni, iaitu Kanta Prisma. Barulah keadaan ni dapat ditegakkan dan dapat respon yang terbaik. Jadi pada cerita ni kita faham bukan semua kanak-kanak hanya memerlukan cermin mata yang biasa untuk nampak terang saja. Mereka ni kadang-kadang memerlukan rawatan yang lebih khas seperti Zaris. Dalam video-video yang akan datang nanti saya akan jelaskan kenapa cermin mata yang biasa, yang standard, yang mau nampak terang saja sebenarnya bukanlah penyelesaian yang sebenar. Jumpa ada dalam video seterusnya.